Tak suka? Kenapa pula tak suka? Okay, aku dah sampai kedai. Okay, nampak ke? Cikgu nak cakap After Omen kan pakai helmet. So, Kacik dah sampai. Masa yang ditunggu-tunggu. Okay, jom. Hai, Ira! Ya, buka. Open my bag. Okay. Pilih salah satu. Satu? Dalam. Dah pilih dah? Dah. Okay. Pergilah buka lock. Pergi buka lock. Lock apa? Boleh apa motor. Jangan dong. Asal lah ni. Asal pula? Ya pula. Tak suka? Kenapa pula tak suka? Janganlah. Pergilah. Tengok je. Sikit nangis. Jom. Awak yang pilih kunci tu, tak tahu warna apa? Warna apa ya? Tekanlah lock, tak tahulah. Yang mana? Dia ambil yang mana? Nak nangis. Cepat lah. Tekan dulu. Dia tekan lock. Satu. Tekan orang gigi-gigi member. Pergilah buka mana yang terbuka dia lah tu. Aku kadang memang tak tahu warna mana, bagi. Tak tahu, pergi buka kat situ. Oh, tak tahu. Buka. Dapat merah ke? Tekan. Merah, dapat merah. Pergilah mama. Lepas ni tak payah susahkan orang atau pergi balik. Motor ni untuk kemudahan datang kerja, balik kerja. Faham tak? Okey. Terima kasih. Lepas tu ibu cakap kena rajin. Belajar. Masuk kunci dalam tu. Masuk, letak je dalam ni. Dah on dah. Okey, pusing. Pusing. Okey, go. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Okay, start. Bye. Pusing balik. Dah tutup dah. Okay, lock, tekan lock. Suka tak? Apa? Nak jom. Ada rezeki kita semua insya-Allah, okey? Balik bawa sendiri ni.